Yang pertama berkaitan dengan mematuhi peraturan. Semua pelatih dinasti mematuhi peraturan yang ditetapkan. Pihak pergerakan tak ada yang membuat peace ataupun apa benda lah bila melibatkan aktiviti yang dilakukan. Tak ada yang buat macam ni ke, yang buat macam ni ke, tak ada. Ini kita Allah yang buat kami adalah semua sekali dah berada dekat tapak bangunan ni. Adalah benda yang kita ingat. Dapat? By leader group, Fiona korang buat wakrai. Tumpahkan satu wakrai. Malam akrab. Masing-masing kumpulan dah tahu ke apa korang punya tajuk? Tahu kan? So apa preparation tu? Tapi supaya Cik Kai okey, kalau Cik Kai boleh naik kan ada kali naik kan. Allahu Akbar. InsyaAllah sahabat semua sekali, kita akan melaksanakan solat fardu zuhur. Allahu Akbar. Kosong. Macam beda. Okey, semua duduk. Okey, macam mana nak pergi nak panas ni lah. Maliki yaumiddin. Coba kau jawab itu. Tapi kalau tempat tu gelap, cakap 30 meter ataupun 20 meter selagi mana. Korang, aku nak korang faham ni apa maksud. Just follow jalan yang kita nak lalui. Okey. Dan yang kedua, ada Setiap apa yang keluar daripada mulut JN ni adalah satu arahan.
ni kita nak naikin, saya rasa semua dah besar. Cuma jaga keselamatan. Itu yang penting. Sebab yang trail lepas dia bawa ada seorang budak perempuan tu. Jadi 3 kali. Gambar Wira. Gambar. Wira. Gambar. Wira. Gambar. Wira. Jadi solat 5 waktu wajib kita laksanakan dari objektif tercapai, alhamdulillah. Okey, sekarang dalam happy kita kena sentiasa ingat juga. Jangan lupa apa yang berlaku dekat kawasan dan atas ganjuran dan medan dan juga terima kasih atas jemputan. Wah, keseluruhan SPL C2 Ori Dobrena Dato'